4 kelebihan melabur dalam emas berbanding hartanah. Tonton video serta habis dan save sebagai rujukan di masa akan datang. Yang pertama, modal permulaan yang rendah dan mudah dimiliki. Untuk membeli hartanah, pelabur memerlukan modal ratusan ribu ringgit termasuk deposit, genggaman, notis stem dan kos inovasi. Sebaliknya, emas boleh dimiliki dengan modal serendah RM100 menjadikannya lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, mudah dicairkan. Menjual hartanah ambil masa berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kerana perlu melalui proses undang-undang. Emas sebaliknya boleh dicairkan dalam beberapa minit dengan menjual di kedai emas syarikat seperti Public Gold ataupun secara online. Yang ketiga, risiko pasaran lebih terkawal. Pasaran hartanah rendah kepada risiko lambakan rumah tidak terjual, penyewa culas dan harga berbeza mengikut lokasi. Emas pula adalah aset global dengan nilai yang diiktiraf di seluruh dunia dan terbukti menjadi pelindung inflasi serta mata wang sejak ribuan tahun. Dan keempat, mudah alih dan fleksibel. Emas sangat mudah dipindahkan, disimpan dan dilindungi. Anda boleh bawa emas bernilai ratusan ribu ringgit dalam poket. Manakala, hartanah adalah aset fizikal yang tidak boleh dipindahkan. Kesimpulannya, emas lebih fleksibel dan mudah diurus berbanding hartanah, menjadikannya pilihan lebih praktikal untuk pelabur mahukan kebebasan, kecayaan pantas dan perlindungan kekayaan jangka panjang. Semoga perusahaan ini membantu. See ya.